Cakap Ganu tapi belakang jam JDT. Itu lagi seram daripada cerita dia. Tapi Faisal ni dia bila kita dengar dia cakap Ganu, tapi belakang tu jam JDT. Mana ni? Seram. Ini lagi seram. Cakap Ganu tapi belakang jam JDT. Itu lagi seram daripada cerita dia. Okey. Baik. Itu cerita yang pertama daripada Faisal. Jom kita ke cerita yang kedua. Okay, cerita kedua dia simple je lah. Macam cakap Ia mengenai dengan abang ipar saya. Baik. Okay, dia buat kerja kering. Kerja kering tu dia buat projek dekat perkuburan Cina. Dia buat projek kubur tu, kubur Cina betul-betul. Dia sambil dia buat projek kat kubur Cina tu, dia menyanyi lagu karaoke karaoke. Sekurianya keesokan ada esok dia mana dia buat kerja malam lah. Kenapa dia buat kerja malam? Dia kerja pagi. Jadi dia bersukuri dia ni enjoy kubur sangat. Cina. Enjoy sangat. Enjoy. Jadi maknanya kena lah kubur Cina tu. Tengok sik aja. Dia kena ngosek ke mana? Kira demang tu kali lah. Demang ke tu dia kena gosip macam nak dia kena nampak atu ke apa ke. Macam tu itu dah dia betul. Sama macam cerita Khairit tadi. Kita jangan galak sangat lah kita. Begitu. Kita jangan galak sangat. Kita jangan nak fikir tempat orang. Kita bahasa tempat orang buat kerja ke tempat orang tu, tempat kubur ni orang kata tempat yang mulia sebenarnya. Sebab kita menanam orang yang dah pergi, betul tak? Sebab kita kalau macam kubur orang Islam apa, sebab kita lalu je, tak masuk lagi, lalu je kita dah ada kendaki untuk memberi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur, betul tak? Ini kau okey. Aduh balik. Ini walaupun Cina ke India ke Melayu ke, kubur tu tempat yang suci sebenarnya. Jangan nak galak sangat. Buat kerja dengan ikhlas, supaya kita tak dibawa diganggu ataupun diganggu dengan benda-benda yang lain. By the way, Faisal, thank you very much. Okay. Jadi dua cerita daripada Faisal, kita simpan dulu cerita-cerita lain. Sebab aku rasa dah macam serah sejuk dah dengan kain putih ni. Nanti kalau kita cuma cerita hari ni, esok tak ada cerita. Okay. Jadi terima kasih Faisal. Assalamualaikum.